Welcome back to my channel Jejakah Paling Selai. Sekarang ni aku mau masakkan masakan yang spesial untuk seorang Pika yang bermuka badak berendam keladi hutan muka penyu barat. Okey, jadi masakan yang aku masak hari ini adalah ayam masak tiram panggang. Lepas tu sedikit dengan ada side-nya sikit asparagus dan juga mushroom shiitake rumba, dan ada dessert sikit iaitu koktel buah. Jadi aku tahu dia mesti excited tu. Sebab Pika ni nak pandai masak. Jujur aku tahu kan, dia nak pandai masak. Sebab dia tu lelaki bukan perempuan. Jujur aku tahu kau, dia bukan perempuan, dia lelaki. Yang perempuan tu aku. Okey, jadi jom kita masak. Rumah aku memang bangbrut sekarang, beb. Sebab semalam ada tamu, ada yang mau pasang PC, ada yang ini, ada yang ini. Jadi bercelaru hidupku semalam. Tengok aku punya katil ni. Tengok katil aku ni belum dikemas-kemas lagi, durhaka memang situasi ni muka kalian di hutan. Sebab memang begitu kehidupan. Kadang-kadang kita ni kadang-kadang rajin, kadang-kadang tidak, kadang-kadang rajin, kadang-kadang tidak. Kan begitu memang kehidupan. Kadang-kadang perempuan macam aku. Okey, jadi kita akan masak. Okey, jadi let's go. Kita masak ni. Kita masak ayam. Tapi ayam ni sudah aku kasih kasih lembut. Sudah aku kasih keluar. Kenapa kalau kita beli ayam di grocery yang mahal-mahal kan ada macam pet ni. Kau tahu kah? Macam pet perempuan yang sudah diguna. Takut kau macam pekerja ayamnya ni ke contoh ya. Dia haid, lepas sudah pakai, lepas sudah tak tahu di mana mau buang, gas masuk dalam ayam. Ayam haid. Ayamku period. Gitulah. Okey. Jadi kita kasih keluar dulu asparagus. Asparagus ada di peti sejuk. Asparagus dan juga shiitake mushroom. Jom. Sedapnya beb aku masak, percayalah. Kau trust me je aku. Aku kalau masak memang sedap. Tengoklah mukaku. Oh, kita keluar bahan-bahan. Lepas tu kita mau ambil buah-buah. Buah-buah untuk kita jadikan koktel buah ataupun ais buah. Kita pakai sedikit ni raspberry. Kita pakai blackberries. Lepas tu kita pakai sedikit nangka. Lepas tu kita pakai shine muscat. And then kita pakai apple maybe. Kita pakai apple. Okay, apple. Lepas tu kita pakai buah pe, tak payahlah kan. Buah pe tak. Kita pakai buah pe mau ya. Kita pakai es jeruk satu. Let's go. Nanti jatuh. Okay, jom kita masak. Okay, kalau untuk pengetahuan kamu sebenarnya, aku ni baru tadi memasak. Aku masak Maggi versi T20. Jadi semua periukku ni kotor, belum dicuci. Jadi sementara kita cuci, pas kita ya. Baru kita Jadi begini beb, cara aku masak ayam guna air fryer supaya senang. Caranya sangat simple. Ambil mangkuk. Lepas tu kau ambil ayam. Ambillah ayam 3. Lepas tu drumsticknya lagi. Subsipika ni kalau aku tengok dia dah suka makan ayam. Dia suka makan kuda.
itulah mukanya macam kuda tuh. Oke, kita cuci ayam. Jangan kau tidak cuci ayammu, bahaya. Kalau kau tidak cuci ayammu, nanti ayammu takut ayammu tidak pernah mandi hadas besar. Sudah cuci dia begitu, Beb. Yakin sudah udah bersih? Yakin sudah udah bersih? Simple ya caraku kalau mau masak ayam ataupun goreng ayam dalam air fryer. Begini, sediakan ayam di sini. Ambil ini. Tahu kayaknya apa? Sos tiram. Sos tiram letaklah dalam 2 sudu begitu, ukuran. Oke. Lepas tu masukkan secukup rasa. Secukup rasa ni ikut kamulah. Mau banyak, mau tidak. Lepas letak bawang sudah dalam cukup rasa ni ada bawang, sudah bawang putih, ada semua segala-galanya. Kutu kuda pun ada dalam situ. Letak garam sikit, sebab kalau harapkan secukup rasa tu, secukup rasa ni dia rasanya macam sedikit macam rasa macam terlalu Ajinomoto. Ya, dia letak garam sikit supaya dia rasa seimbang. Lepas tu kita letak kunyit untuk warnanya lebih naik, lebih cantik. Tadi kita sudah letak sos tiram kan? Okey, sudah begitu, letak sedikit ini. Apa namanya ni? Ni serbuk lada berperisah. Ini. Letak ni sikit. Okey. Lepas tu kau gaul. Jangan kau tidak gaul pula. Cubit celana ketakmu ni. Gaul. Cuci dulu tanganmu. Cuci tanganmu, gaul. Begitu ya, sesimpel itu. Okey. Jangan cakap, Daus, minta resep pisau. Kenapa kau tahu resepnya? Baru kau nak baca. Kalau kau masak kan setiap kali kau masak mesti cakap, Daus minta resep. Itulah kalau orang nampak makai. Itulah tuh kalau kita nampak TV kan, nampak orang kau masak, kau tengok bahannya. Kalau kau tahu sudah bahan, kau tahu sudah macam mana cara masaknya tuh orang. Ini tanya, Daus apa? Daus macam mana cara masaknya? Sudah begitu guna garam. Daus macam mana masuk garam? Macam mana mau kasih masuk garam? Macam mana masuk kicap? Kasih masuk dalam situ. Masuk macam mana? Masuk dalam bibirmu. Ya, begitu sudah ya kawan-kawan, kakak-kakakku, abang-abangku. Jadi begini, faham? Oke, sudah tu simpan. Biarkan dia dalam 1 minit 2 minit begitu. Okey, sementara kita mau potong nih. Kita mau potong shiitake rumba. Kita mau potong nih shiitake mushroom, shiitake rumba. Nih, shiitake mushroom kita mau potong. Shiitake mushroom ni sedap, jadi kita masak lebih. Kita ambil lebih. Lepas tu kita pakai asparagus. Ini bukan kangkung. Hari tadi aku live kan aku makan asparagus, orang cakap, Daus tu kangkung kak? Asparagus ini. Celah mana kangkung? Kau pikir ini anak kemanakan? Ini kangkung bukan, sepupu pun bukan, ada berada pun bukan, anak kemanakan pun bukan, bisan pun bukan. Ini asparagus. Kangkung. Kau kangkung ke bibirmu? Bukan, ini asparagus. Lain. Weh, semua benda nak dikangkungkan. Tapi kan aku mau bagi tahu dengan kamu, selama aku partnership dengan Pika ni adalah orang yang rajin, orang yang sangat komited dengan kerjanya, dan orang yang sangat menyebalkan. Bising betul mulutnya. Jujurlah aku begitu. Macam mana Aina boleh tahan dengan Pika? Pika mulutnya bising betul, macam nyamuk. Kau udah bercakap di tepi tu kan, di tepiku tu dia macam macam nyamuk. Tak tahu macam mana Pika Aina boleh tahan. So Aina sado kot. Itulah dia tahan. Tapi jujur Beb, aku tak tahan sudah. Baru berapa hari aku macam tak tahan sudah dengan Pika. Time kami jadi kawan tu hari mah rasa macam okey. Ini sekali jadi partner, ya Allah, semuanya. Tapi dia baik, rajin. Tu aku suka dia. Aku kan pemalas, dia rajin, jadi ngam lah. Saling melengkapi. Pika yang kasar tapi kuat nangis, Daus yang slay.
Tengok. Kita potong begitu. Potong mushroomnya ni begini-gini saya tipis-tipis, yang dapat potong tipis. Dan setipis bibir Pika. Tebal-tebal macam bibirku. Weh. Lepas kita cuci. Jangan kau tidak cuci ya. Ni mushroom. Nanti beracunan orang. Okey, kita pindah dulu ni. Sudah kita renehkan dia. Kita perap dia dalam berapa minit tadi. Kita ambil air fryer. Okey. Tapi ingat, kalau kamu guna air fryer yang mahal, kamu tak perlu letak minyak. Kalau aku kan air fryer murah. Sedar diri. Jangan kau feeling situ nak sedar diri. Aku sedar diri. Air fryer ku kan murah. Jadi kita ambil sedikit minyak. Di penutupnya pun boleh. Ambil sedikit minyak. Lepas tu kita akan gosok. Di atas permukaan ni yang kita letak ayam nanti. Fahamkah? Supaya dia tidak melekat. Kalau kau cakap Dos, kalau kau tanya lagi Dos, kegunaannya tu minyak apa? Kegunaan minyak ni untuk melembabkan bibirmu. Untuk beb, supaya dia tak melekat. Okey, sudah begitu kita letak balik di fryer. Kita letak begitu. Lepas tu kita ambil ayam ni. Kita ambil ayam ni. Letak. Faham? Begitu Syak beb. Suhu 180 selama 15 minit begitu pun okey sudah. Tapi kalau banyak ayam begini dalam 20 minit begitu okey sudah. Cantik sudah, sempurna sudah cara masak. Sempurna sudah kejadiannya macam muka. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, biarkan dia di situ. Sekarang ini kita masak dish dia. Side dish dia ini apa? Side dish asparagus dengan saya tak rumba. Tak boleh aku bercakap begitu. Dia kena aku kena teriak juga gara-gara si Pika ni. Kan tumpah sudah minyak. Astagfirullahaladzim, ya Allah daus. Tadi kan aku cakap dengan kamu, aku masak-masak tadi time live. Jadi memang belum sempat bercuci lah benda ni. Sorry lah Pika. Kalau kau rasa masakan ni kan Pika ada rasa macam sabun-sabun, aku minta maaf awal-awal ya. Aku minta maaf awal-awal kalau ada rasa-rasa sabun. Siapa baru cuci kuali ni. Tapi lantaklah, bukan aku yang makan kau. Kenapa kalau aku letak dalam makanan ni ada pewangi pakaian. Kau makan je lah. Jangan kau nak feeling sana. Makan tu pewangi makanan. Tak pun aku letak Clorox. Aku letak Clorox je langsung. Supaya suaramu lembut. Jadi kita akan masukkan minyak. Lepas tu belum dicuci. Astaga. Tak apa, kita kasih panas dulu minyak. Sebab beb, aku beritahu kamu untuk masak shiitake ni, dia sedap kalau kamu punya minyak tu panas. Minyak tu panas. Ya Allah. Tak boleh terbuka. Okey. Minyak tu kena panas, lepas tu ada rasa smoky yang baru sedap. Sikit cak minyak asal ada. Tak lah, asal ada gitulah. Okey, lepas tu bagi rata. Okey. Bagi rata semua. Jom. Sikit lagi. Gitu. Ya, fahamkah anak-anak? Sekian dah begitu. Ini kita cuci dulu. Pastikan apa-apa benda yang kamu pakai, kamu cuci dulu beb. Ya, kena lagi yang makan tu orang lain. Kalau kamu makan tapi kamu tak cuci, nak biar kau mampus. Tapi kalau untuk orang lain kita kena cuci, everything kena bersih. Saat ini melibatkan kesihatan orang lain. Jangan sampai niatmu baik mau kasih makan orang, ujung-ujung orang tu mampus. Nah, masuk penjara. Ya, pastikan bersih. Cucilah 3 kali kah 9 kali kah. Okey, kuali macam panas-panas sudah begitu. Sudah panas-panas kau rasa. Pastikan dia ada smoky dia ya. Untuk sedap shiitake ni dengan asparagus ni, dia kena ada rasa macam ada sensasi-sensasi ni. Sensasi smoky. Begitu.
Paham anak-anak? Kita masak je dari gitu. Nampak tu asap-asap? Asap-asap tu yang mengasih sedap dia nanti nih. Kau boleh perasan tuh beb, kalau sayur tuh bertukar jadi warna hijau, hijau yang cantik, maknanya masaklah situ. Cuma untuk yang asparagus kan dia bersifat batang. Bersifat batang, jadi dia kau kena masak lebih sikit. Tak payah sampai layu lah. Masak begini beb, tengok tuh. Minyak sikit. Masak dia begini supaya dia ada smoky dia. Faham ya? Asparagus tu masak sudah. Cendawan ni masak sudah. Okay, let's go, kita angkat. Masalah sekarang ni adalah aku nak tahu mau pakai bekas apa ni yang masuk. Pening kepala aku sekarang ni. Tak apalah, kita try cari bekas yang okey. Okay. Lepas tu, sebab dalam kuali ni dia mengandungi minyak, jadi kita kena saring dia. Kita kena saring supaya minyak tu dah serap. Jadi kamu punya cendawan tu dengan kamu punya asparagus tu, dia tidak akan jadi lemau. Tapis minyaknya dulu, biarkan minyaknya jatuh-jatuh. Biarkan minyak-minyaknya jatuh. Nanti okey satu. Okey, itu sahaja. Sekarang ni kita akan potong. Kita akan potong buah. Let's go. Kita bikin koktail simple. Koktail senang je. Okey. Kita untuk buat koktail ni beb, pemilihan buah tu sangat penting. Buah tu dia kena manis fresh. Sebab kalau tidak fresh kan, aku beritahu kau, koktail kau akan jadi oversweet. Oversweet kenapa? Kau akan lebihkan sweet dalam kuah dia, bukan pada buah. Kalau nak sedap, buah kena manis, kuah tak manis. Gitu baru sedap. Faham? Jadi orang yang makan tu dia ada dua option. Kalau dia nak rasa manis tu ada, dia kena makan sekali dengan buah. Tapi kalau dia tidak suka manis, dia akan hirup kuah dia. Faham? Gitu kampung. Jangan cakap aku nak bagi tahu kamu, aku ajar kamu. Satulah kenapa koktailku ni the best cocktail ever yang Abe pernah rasa. Aku rasa Abe mau ambil aku jadi istrinya bang. Sebab dia tahu kan aku pandai masak. Aku pula cantik luar dalam. Jangan cakap lah. Kak Bella, maduku. Kak Bella okey jak weh kalau kami bermadu. Aku adalah madu yang dia restui. Sebab aku pandai jaga perut lakinya. Aku beritahu kamu beb satu benda. Lelaki ni simple je beb. Dorang tak minta banyak. Asal kau jaga perut dorang je okey sudah. Jujur aku beritahu. Ini trik lah. Trik untuk kamu perempuan. Lelaki ni kalau kamu nampak dia bahagia, kau jaga siap perutnya. Dia kenyang. Dia rasa nak dikongkong. InsyaAllah okey. Jadi untuk perempuan, jangan kokong-kokong terus lakimu bah. Tak bagus tak terlalu kokong terus lelaki beb. Lelaki tu bukannya juga terlalu bodoh, tak tahu mana baik mana buruk. Cuma kadang-kadang kesilapan. Kan? Tidak mengongkong bukan bermakna kita lepaskan dia sepenuhnya 100%. Lantaklah kau nak buat apa dalam dunia ni, bukan begitu. Kita still memerhati. Tapi jangan benda yang dia suka buat kita halang. Contoh, dia mau keluar dengan kawannya, kami pergi ke kebol kau larang. Sedangkan kau kalau keluar pergi berjoli-joli dengan kawanmu boleh. Jadi macam, faham tak? Begitulah, faham kan? Kalau tak faham, kau pergi baca buku Dewan Kamus dan Pustaka. Jadi, kita mau buat kuahnya sudah. Kita pakai mangkok ya. Jangan kau guna benda lain. Guna mangkok. Lepas tu, apa yang kamu perlukan adalah supaya dia lebih sedap. Tapi aku share resepi lepas ni. Tapi biarlah. Mana tahu ada yang mau menjualkan, aku ikhlaskan je kalau kamu mau guna resepi ni, beb. Tak apa, aku ikhlas. Guna susu dah. Aku sudah guna susu dia celedi. Susu dah celedi. Satu. Gitu je. Sampai kita nak buat banyak. Lepas tu whipping cream sikit. Whipping cream jenama ni. Okey. Lepas tu masukkan susu ni sikit. Tak payah banyak. Asalkan ada. Okey. Lepas tu masukkan susu sejat sikit. Susu cair. Susu pekat ke apa namanya ni. Okey, gitu. Lepas tu kita gaul. Okey. Kita gaul, kasih rata semua.
Gaul kasih rata. Kasih rata susu semua tu. Lepas tu ambil buah ni yang kita potong-potong tadi, kita bagi masuk. Apple, nangka, anggur, lepas tu limau, orange, lepas tu raspberry, blackberry. Kamu tengok bak kejadian dia. Super cantik. Tengok bak kejadian dia. Cantiknya, ya Allah tuanku. Nah, gini beb. Koktel buah. Sumpah sedap. Kalau kamu rasa macam kurang dia punya susu kah, kuahnya kah, boleh jak tambah susu balik. Tambah lagi sedikit whipped cream. Okey sudah. Okey, aku mau rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Perfect. Let's go. Kamu mau tahu kah apa benda paling aku tak suka kalau memasak apa? Siapa pun tak suka mengamal. Okey, aku suka mengemak. Bukan. Aku suka memasak, tapi aku tak suka yang kemas-kemas tu, bayang. Bibi, aku kena ada bibi pas sekarang. Tapi nak mampu. Okey, jadi biarlah. Boleh kemas lagi nantilah. Tapi kalau kita cakap nanti-nantilah kan ujung-ujung tak jadi tu. Sebab bau nanti situ. Hei. Let's go. Oh, mau tengok ayam kah? Ayam. Ni. Jap. Aku rasa siap sudah tu. Ayam siap sudah. Kejap. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nampakkah? Nampakkah ayam tu, beb? Crispy, warna dia cantik, gold brown. Begitu masak ayam kampung. Ya? Faham? Begitu ya? Aku ajar surah kamu tu, beb. Aku bagi surah kamu free resepi. Jadi kalau kamu tak pandai lagi, taklah aku tahu. Cubit bibir kamu. Okey? Jom kita hidangkan untuk pika. Aku guna bekas yang ini, beb. Bekas kaca supaya okeylah, nampak proper sikit. Nanti pika sangkannya aku buat ala kadar. This one sudah dicuci ya. Jadi kita akan guna bekas sini. Kita ambil ayam ni, letak situ. Yes. Okey, cantik besti. Yes, cantik kalian. Menyala kalian ni. Gitu. Okey, lepas tu yang ini yang kita masak tadi, kita ambil letak sini. Faham? Letak situ. Minyaknya sudah tiada ni. Okey, lepas tu kita ambil mushroom. Shiitake rumba mushroom ni kita letak situ. Mushroom ni sumpah sedap. Okey. Gitu sayang. Kita kalau mau bagi orang makan, kita kena ikhlas. Nah, Pika, kau makan ni, Pika. Kau nak kasih habis, aku tarik rambut kau. Makan. So, inilah makanan yang aku buatkan untuk Pika. Jadi masak pun sudah, plating pun sudah. Jom kita mandi, bersiap besti. Mari kita bersiap besti. Cantiknya pemandangan. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Aku sudah habis mandi, no. Jadi kan kamu tak kasih Pika cakap, dah cepat kau ya, jangan lambat-lambat. Aku mau ambil kau ni. Kau yang mau ambil aku yang kena cepat-cepat. Kau yang cepat-cepat. Kami perempuan kalau siap memang lambat, Pika. Sorry kau tu lelaki, kau tu memang cepat bersiap. 5 minit siap sudah, muka kau memang haus. Tak perlu pakai apa-apa. Kami kena pakai primer, blusher, shading, contour. Nah jadi memang begitu, no. Freehand ni lagi susah.
Okay, so kita mau buat rambut dulu yang handsome. Kita nak kita mau jumpa ni adalah Pika. Kamu tahu kan jak Pika? Aku kena pakai gincu. Pika kan lelaki. Mau goda-goda dia. Ini libam ah, jangan kamu salah sangka. Saya harus pakai gincu. Libam! Lelaki pun kena pakai libam. Aku fikir kau syak. Kamu tengok bang, tak tahu jadi apa dengan rambutku ni. Sumpah tak jadi langsung. Jelek. Sumpah jelek gila. Tak tahu mau buat macam mana. Sudah juga aku set up sana sini, still juga begini. Tengok batu jeleknya. Macam kuda mukaku. Jelek betul. Nah, si kaki kuda call. Kaki kuda. Hello. Kau kenapa kuda? So sekarang Fika dah sampai kat rumah Daus. Ni area rumah Daus ni. Daus tak turun-turun lagi. Hai, dah sampai lama dah ni. Semalam gaduh dengan dia, tak apa elok dengan dia kan. Sekejap lah, call dia sekejap. Ha? Kau kat mana ni? Di rumah masih, kau di mana sudah? Aku dah sampai kat bawah ni, cepatlah turun. Penipu kau, penipu. Daus! Kau sampai sudah? Oh tu, Pika! Mana kau? Ya, tengok tu perempuan kuda di bawah tu. Ya. Perempuan kuda di bawah. Amboy. Lambatlah Daus, semalam dah gaduh. Dia ni nak balik-balik. Aku lambat lagi. Pika! Tunggu kejap tu Raka. Aku turun. Cepat. Kau terlalu cepat kau di situ, kau kenapa? Eh, Kuda-kuda negro ni di bawah. dia lambat. Mana kita Kuda-kuda cepat-cepat. negro kan di bawah? Dia tak ada negro bekas dia, tak ada. Yang ada sampah je. Kawan kau. Banyak negro tu di bawah, banyak negro. Tak ada. Aku nampak sampah je. Fikirlah, kau tackle tu negro. So dia Engkau cepat. jangan pakai. Kita turun Raka. Jom kita bungkus makanan-makanannya si Pika kuda ni. Okey. Kita ada makanannya ini. Tapi ini macam mana ya? Mau kasih makan dia. Oh, kita bawa syak begini terus. Dalam kereta kan lantaklah dia. Bawa begitu syak terus. Ini bawa begitu je. Okey, go. Oh, yang itu boleh letak dalam sini. Kita letak dalam no. Dalam plastik ini. Dalam plastik ini. Yang ini. Yang ini boleh letak dalam plastik sini. Kan pandai bahasa Daus ni. Takkan tak pandai 10A1B. Takkan tak pandai. Kan jadi. Okay, nice. Okay, jom kita hantarkan untuk si Pika durhaka muka penyuka di hutan tu. Mana Daus ni? Dah tadi bising-bising sudah turun. Ni dah 5 minit aku tunggu ni. Daripada bising-bising tu Fika turun dah. Tunggu dah. Mana dia? Jom everybody. Ini gerimis Benny. Macam mana dia mau main ni? Dia cakap dia bawa aku pergi satu tempat. Buka durhaka, buka. Tu, nampak tu? Kau nampak tu? Nampak tak tu? Buka sendiri! Pintu pun dah suruh orang buka lah. Bukakan. Buka. Bukakan Raja. Tertutup. Ayo! Bukakanlah Raja engkau. Udahlah Daus! Nah, makan ni. Aku masakkan koktel buah. Pegang. Aku feeling situ. Oi. Kau sudah makan kah? Dah. Makan apa? Hati kan kau? Kenapa makan hati? Tunggu kau lama sebab hujan dah ni. Oh, dah hujan. Gerimis ni. Gerimis sejak. Boleh tak shoot ni? Rasa dulu, sedap kah? Bismillahirrahmanirrahim. Apa kau dalam ni? Kenapa? Rasa dia cik. Kenapa rasa dia?
Daus. Apa rasanya? Apa ni? Kenapa? Buat apa ni? Letak susu, letak ni macam biasa aku buat koktel. Menipu kau. Ya, demi Allah. Asal rasa macam ni? Kenapa? Sedap sangat. Sedap kan? Boleh lah. Sedap gila. Boleh lah. Special untuk kau tau. Aku nak pernah buat untuk orang lain. Boleh lah. Menipu ke tak pernah buat orang lain? Untuk Pika, special sikit orang lain. Buah-buah biasa ni ada buah tempatan, ada buah import. Begitulah rasa macam cinta ni tereksport-eksport. Cinta ni terimport-import. Nanti nak pujuk raya aku. Yalah, nanti kita cari tempat di mana kita mau makan ya. Kau bawa aku pergi mana ni? Suruh pakai baju sukan lah apalah segala. Hujan je tak tahu sempat pergi. Sempat pergi cepat. Okey, kita gerak sekarang. 1, 2, 3. Jadi kita tunggu si Pika durhaka muka penyuka di hutan ni. Dia tengah west di mana. Tak tahu di mana dia mau bawa aku. Aku rasa dia mau pergi jual aku dengan negro ni. Memang. Okey, jadi jom kita cari tempat di mana kita mau makan. Tak pun tengoklah nanti. Sumpah rambutku nak jadi hari ni. Tak cantik betul aku. Aku memang cantik. Tak payah. Aku lagi cantik pada kau. Tak. Cantik. Tak, nego tu lagi cantik daripada Cantik. kau. Nego tu lagi cantik daripada kau. Nego tu lagi Sorry, cantik daripada kau. cantik. Aku cantik. Aku cantik. Perasan. Cantik. Kau pegang makan aku ni. Cantik. Bye-bye korang. Ni aku nak buat Nanti kita tengok bye-bye. Aku dah buat. Apa dia? Balik sudah aku daripada ni. Sebab dia buat konten lasak-lasak. Pernah tahu je lah balik. Tadi tu sebelum makan sebenarnya. Belum makan lagi. Jadi dia ni belum makan aku punya makanan. Daripada dulu balik kita pergi makan dulu. Kita cari tempat. Kuat bodoh kau teriak tu. Balik kita. Kita hina. Jom kita pergi anu. Mana? Cari tempat makan. Tak nak. Cepatlah. Mana? Pika cepatlah ba. Mana? Cari di mana-mana tempat. Kau kita Cepat. mana? Kau jalan cak nanti aku tunjuk. Situ kita singgah. Aduh. Jangan malas-malas. Penat nak daus. Itulah kau. Siapa suruh kau membuat konten anu lasak-lasak? Kau fikir kau tu kereta belakang. Memang kita jaga belakang. Ni perempuan kan memang macam Power Ranger. Apa? Biarlah aku macam ni. Aku rasa kau ni Pika Power Rangers. Power Rangers aku yang warna pink punya. Mesti cita-cita menjadi Power Rangers. Naklah kau yang hitam. Aku yang Warna pink. pink, warna pink. Aku yang Kau pink. peganglah seri ni pegang. Aku yang pink. Kau pegang seri ni. Pika! Kau pegang seri ni. Pegang. Kau pegang seri ni. Kau pegang. Lantak lah. Nak mau. Kenapa tak boleh pegang? Tak apalah break. Langgar je kereta depan. Okey. Langgar. Pika! Anu apa? Kalau depan ni ada roundabout, situlah kita makan. Anu. Kita makan je tepi-tepi jalan ni. Myra Cove ni rumah mahal-mahal tu. Ya kah? Oh yo. Ya kah? Ya, aku nak beli rumah dengan husband aku nanti. Husband aku ada kat tepi aku kot. Tak. Pelan-pelan Pika bawa kereta. Ingat kita belum kahwin. Bukan kita, maksudnya kau dengan aku belum kita. kahwin. Nampak kenapa dia depan macam ni? Nampak tu taruhnya. Apa? Dia suka bayar-bayar dengan join apa dah? Ada apa tu? Sini. Tak tahu ada event apa. Lari-lari tu orang bagi-bagi air. Bukan lari lah. Aku rasa dia tempat-tempat orang jogging lah, Daus. Lari dengan jogging tak sama kah? Tak sama. Lari laju, jogging perlahan. Lol. Oh, apa kata? Kau tak boleh parking tepi sini. Boleh? Parking tepi sini. Lepas tu kita makan. Nak Tepi mula je. Runabout baru best. Runabout. Macam-macam ni. Banyak apa ni? Kereta Oh mahal-mahal. my god, AVPC nama ni. AVPC. Siapa semua ni? Pakai suami aku. Bye bang. Feeling. Orang Takut Alphard. lah. Aku nasi datuk. Suka hati aku lah Orang nasi Alphard tu datuk. tengok mukamu dia takut. Kenapa dia takut pula? Baru muka dia nampak. Belum lagi suaramu. Kalau suaramu memang dah lari sudah. Dia okey lah. Orang-orang macam tu suka Dia suara langsung macam aku. anxiety, depression. Kenapa nak anxiety depression pula? Dia langsung anxiety, depression nampak kalau dengar suaramu. Kenapa pula orang okey je dengan suara aku? Siapa? Semua orang. Mana ada? Dia ada orang okey dengan suaramu.
Yelah, orang kan suka suara yang perempuan yang lembut. Aku yang kasar-kasar tak suka. Tahu tak suara aku dia macam ni sebab aku kerja keras tau. Pada-pada aku kerja keras, tak rehat-rehat. Pagi sampai malam kerja, bercakap-cakap tak berhenti. Macam inilah jadi suara aku. Tak suka pula. Tak tahu pernah adalah aku kerja. Terus suara apa Ada tadi macam bunyi tayar lah bising sangat. Bunyi tayar panjang. Daus, mana ni Daus? Tak tahu Okay, jadi sekarang ni aku dah sampai. Pika cakap di sini di Putrajaya lah konon. Jadi boleh je. Sebenarnya aku penat betul ni sebenarnya. Cuma aku mesti kasih makan juga dia ni makanan. Sebab rugi kalau sudah dimasak baru dia nak makan. Memang aku cubit celana katanya. Okay, jom. Jom mana? Kenapa marah-marah Bapika? Penat lah Daus. Aku bagus-bagus sudah ni. Jangan marah-marah. Penat. Dan sampai aku tolak kau. Tolak ke mana? Makan sana tengah-tengah. Penat lah Daus. Jom. Daus kau tak penat ke? Penat. Mari sini. Sabar Daus, kereta Daus. Kereta. Sikit aku dilanggar. Dia ni kan Nanti kereta tu laju dia horn lagi. Caring rupanya. Tak caring pun, aku cakap je. Nanti kalau kau kena langgar, aku kena masuk sebalai tau. Okey, jom. Kita makan Pika di tempat yang special ni. Kau tengok tu. Tengok ni Pika, kita punya Daus, meja. serius lah makan kat sini Daus. Ya serius. Tengok meja kita ni. Panjangnya daripada hujung ke hujung. Daus, tu ada Masjid Putrajaya. Biarlah makan sini kita, jom. Daus. Ya? Kau okey kah? Makan kat kafe tu je lah. Kepalamu. Jangan kau feeling-feeling mau Kafe kafe tu. situ. Kafe mana? Tu ada kafe. Jangan kau feeling-feeling mau kafe-kafe situ. Jangan feeling-feeling kafe situ. Kau fikir. Tak ada Daus. Jangan! Makan sini. Makan sini. Nyala kau ubah sana mau kafe-kafe. Aku kafekan bibirmu nanti. Sini tu anu. Cepat Pika balik kita ni mau. Aku balik sini mau masak lagi di rumah aku mau makan. Ini aku mau kesana suka makanan cak ini. Cepat sini. Okey Pika. Daripada kau marah-marah bagus-bagus syak kita satu hari. Okey, ini syak ini masa ini syak kita bagus-bagus. Cuma mau dibuka ni. Lelaki. Pika. Lelaki macam tu. Macam mana mau buka? Buka je. Okey dah buka sudah. Okey biar sini dulu nanti kita Laki. buang. Okey begini Pika. Kenapa tak begitu? Ni aku masakkan kau ini. Kau bersyukur ba? Kenapa? Ni aku masakkan kau ni. Sekejap. Ni tutup dulu matamu. Tutup matamu. Awas kalau kau buka, aku doakan jari jemarimu kedut. 1. Okay. Tutup. Ya dah. 1, 2, 3. Buka. What is this? What is this? What's this? Apa? What is this? What? What is this? Wah? Ini ayam goreng dengan mushroom shiitake rumba dengan asparagus. Kita nak makan macam mana ni? Makanlah guna hidungmu. Makanlah guna tangan. Tak, sebelum kau makan dulu, tak perlu kau makan. Kenapa lah tak payah makan tadi suruh makan tak payah makan. Sabar. Pening lah. Begini, Pika. Pening. Diam Pika, ya Allah. Pika, kan aku kan kasih pecah kau punya bumper kereta tu. Tapi itu bukan salahku ah. Salah kau lah. Salahmu. Kau yang bawa. Kau. Kau yang bawa. Kau yang suruh aku. Kau yang bawa. Kau yang suruh aku. Kau. Kau yang bawa. Kau yang bawa. Kau. Okey, jadi Pika sebenarnya aku minta maaf sebab rosakkan bumper keretamu. Tapi jangan risau, aku akan tanggung jawab semuanya. Walaupun aku tahu mamakmu marah, tapi it's okay, nanti aku tanggung jawab semua. Lepas tu Cakap, nak suka ikut yang kata mak aku. Lepas tu aku mau ni aku mau ganti balik tu bumper. Semua yang pecah-pecah tu aku ganti balik. Okay, Lepas tu itulah aku minta maaf gara-gara itu insya-Allah. Apa yang kau bawa kat aku semua kau marah aku tak minta maaf? Alah, kau marah aku boleh pula. Kau minta maaf dengan bapakku. Kau yang minta maaf. Kau minta maaf dengan bapakku. Kau cakap bibir bapakku. Kau cakap bibirku besar maknanya itu bibir bapakku. Tak. Cepatlah makan. Okey, jadi makanlah. Aku minta maaf Jadi ini makan. Ni ayam spesial aku buat untuk kau. Tak pernah lagi orang aku masakkan ayam tiram panggang. Namanya ni kampung. Sedap gila. Tak pernah aku dengar. Tak pernah dengar kan? Sebab kau apa-apanya. bukan perempuan jadi kau tak tahu jenis masakan. Ini masakan baru. Mana ada aku pasal ayam goreng, ayam gulai. Sebab kau jenis makan itu je yang sama. Itulah muka kau sama, awam. Makan ni. Ini baru. Kau jawab teruk.
Okey, jom makan. Bismillahirrahmanirrahim. Biar ke kalau lelaki baca doa cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Amin, makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang kata takut kena apa-apa, kena langkah dulu makanan ni. Tak ya makan. Lambat lagi aku mau racun orang macam kau sia-sia. Tahu orang racun aku ke? Makan. Makan. Makan apa korang? Daus! Kau kena makan dengan asparagus yang bini. Daus! Sudah makan tu pasal? Daus, ni serius kau bawa ke masak apa ni Daus? Ni aku tak main je tadi. Kenapa? Kenapa? Ya Allah. Kau kena makan dengan asparagus. Kau gigit dulu tu ayamnya. Aduh. Gigit dulu ayamnya kampung. Aduh, sabarlah dia. Gigit ya. Makan asparagus. Makan asparagus baru kau kunyah sekali. Baru belain rasanya kampung. Terus makan shiitake. Orang masakkan dia. Pandai menghargai. Kamu tak pandai masak ke? Berapa? Kau dah hancur aku. Daus. Dia kejap ni. Tak makan dah. Pujuk dulu aku. Pika, pujuk. Bayar aku makan tu. Pika, pujuk. Ah? Tak dengar. Pujuk. Tak dengar. Kan dia pujuk lagi. Habis. Sudahlah abang kupatnya dengan Pika. Ini tak ada perasaan Habis. Dia ini macam orang-orang negro. Pujuk diri sendiri. Tak kaulah. Kau merajuk, kau pujuk diri kau Mai sendiri. Daus. Apa? Mana Daus? Daus. Aku harap kau tak adalah penat ke dengan aku ni sebab kita buat konten yang pelbagai. Penat jugalah kadang-kadang. Kan? Asyik mau marah-marah je. Ini je macam kita chill kan? Sebab tengah ramai orang. Kalau tak ramai orang kita dah membahas-bahas ni. Kau tak nak terima kasih ke masakan aku ni? Tak sedap. Berterima kasihlah durhaka. Tak sedap. Baru saja tadi mau baik-baik. Tak sedap. Tak sedap. Siapa kata sedap? Lah. Kau beria pula cakap makanan kau sedap. Masa saya cakap boleh lah. Oh, lupa. Kau nak buat pertandingan masak kan? Bila? Jom, kita buat pertandingan masak. Berani? Kau cabar aku? Kau cabar aku? Kalau view kau ni, boleh ke 100k? Satu hari 100k? 24 jam 100k. Kita buat satu hari. Kita kumpulkan fans. Makan-makanan kita. Tapi kita yang masak. Kita yang masak? Itu bukan pertandingan namanya. Ya, pertandingan lah. Fans akan pilih lah masakan siapa sedap. No. Atau apa? Kita masak, Ha? cari orang random makan. Soalnya kalau fans tu dia akan pilih aku. Sebab kan cantik daripada Tak kau. tolong tiba. Sorry. Tiba. Kita cari orang random. Okey, boleh? Okay? Kalau hit 24 jam 100k. Deal. Deal. Okay, baik. So, Korang jalankan kerja korang. Mesti boleh punya. Mesti boleh. insyaAllah ada rezeki Kita ada. doa yang baik-baik. Jadi apa orang? Jangan lupa untuk subscribe, like dan ya mana-mana lah. Ingat 100k kita buat pertandingan masak. Okay? So, Jom. mungkin itu saja konten kita pada hari ini. Kita jumpa next konten. Jangan lupa. Lupa. Saya dah Abang lupa. Come on, Daus. Oh, okey. Come on. 1 2 3. Down untuk Daus. Kak untuk Pika. Daka. Oma.
Dah excited. Kau macam membaca berita TV7. Aku kan watak nonchalant. Daka durhaka. Kakak watak nonchalant. Ha? Aku kan tak ada perasaan. Okay, go. Okay. Satu, Kita buat dua, semangat sikit tiga. lah. Saya cuba. Aku cuba. 1, 2, 3. Down untuk Daus. Pika tu Pika. Daka durhaka. Betul-betul lah Pika. Cakap. Suka bah aku tak ada macam ni bah. Okey, jom. 1, 2, 3. Down untuk Daus. Kata Pika. Daka durhaka. Apa? Bye. Apa? Kau sebut apa? Jerhaka. Benar. Terbelit lidah yang terseliu ulang balik. Si Pika ni kasi komplit Tak kali lah ulang. Okey, 1, 2, 3. Down untuk Daus. Kata Pika. Daka durhaka. Bye. Kejap Pika. Pika kejap pada penghujungnya. Oh, patutlah. 1, Kau 2, diam-diam. 3. Ada 1, 2, 3. Banyak. Diam. Betul tak patutlah dia diam. Muka tu ada ramai orang kat sini. Betul? Bye-bye. Ha.